Sebab apa yang dia kata dia tak percaya hantu tu? Sebab kan memang dia tak pernah tengok hantu. Dan dia pun mengaku yang dia ni antara hantu dengan alien, dia percaya alien lagi. Tapi dia bukan space dolar. Laki ni kita namakan dia sebagai Akmal. Dan dia ni baru berkahwin dengan seorang perempuan lah. Di mana rumah perempuan ni bersebelahan dengan kubur. Dan di rumah dia tu pun ada satu kubur yang tersesat duduk depan rumah. Dan dia tak bagi tahu lah pula pasal apa kubur tu boleh ada depan rumah dia. Jadi bini si Akmal ni dah biasa dah lah dengan suasana kubur tu. Taklah berasa gerun sangat. Cuma si Akmal ni lah, bagi dia yang tu pengalaman yang baru lah. Dia tak rasa takut lah. Sebab apa? Sebab dia memang tak percaya hantu. Dah orang mati lah, mana boleh bangkit dah. Yang duk bangkit tu pun dalam filem punya. Jadi dia tak percaya kata orang yang mati tu jadi hantu. Tapi sungguh betul lah, mana ada orang mati dia hantu. Bila mati yang seorang anak Adam tu, terputus lah hubungan dia dengan dunia. Apa yang kita tengok tu hanyalah mainan syaitan dan jin saja. Akmal ni sebenarnya dia tak perasan lagi ada kubur di depan rumah dia tu. Sampailah satu hari, adik-beradik bini dia ni berimpun duk menyicah petang-petang, duk makan petang lah dekat depan rumah tu. Jadi abang ipar dia ni ambil misi rumput, misilah rumput situ. Dah lalang naik tinggi dah. Bila misi rumput, barulah nampak ada kubur satu kat situ. Akmal tanya bini dia, kubur siapa ni? Bini dia kata, tak tahu nak kata. Orang kata kubur ni anak dara mati kena bunuh duk tahun ni. Akmal pun rasa